Asal dia cumalah demam. Demam yang tak tahu kutip pada mana. Dalam 3-4 hari tu penglihatan tu dah start macam dah kurang dah lah. Dah tak berapa nak nampak. So aku pergi jumpa pakar mata sebab kita dah sakit dalam rongga mata ni kan. Kita sujud pun dia rasa macam sakit mata apa semua. Tapi mata okey je, tak merah apa pun, tak ada masalah pun. Selepas 3 hari jumpa pakar mata tu, mata ni dah start nampak macam suasana waktu maghrib. Nak daripada cerah nak ke malam. Aku pun pergi hospital. Bila hospital, doktor buat CT scan semua, doktor diagnose ada kuman dalam saraf mata. Bila masa kita boleh nampak, lihat tu, kita jangan tengok benda-benda yang indah, benda-benda yang hijau. Kita asyik dah mengadap telefon saja 24 jam. Bila kita dah kena penyakit ni, kita rasa nikmatnya kita tengok benda-benda hijau, benda-benda yang cantik.